Assalamualaikum, selamat malam kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Minta maaf saya lambat dan lama tak buat YouTube. Lama saya tak post video kan sebab tak ada customer. Itu je, kita jujur je, tak ada customer. Ada customer tapi ada kadang saya tak sempat nak ambil video. Tapi kalau tak ada customer, saya memang tak boleh ambil video lah. Tak boleh ambil kereta kat Iyad, tak boleh nak pasal tinta semua, tak boleh ambil video. Takkan saya nak tukar topik kan, okay? Okay guys, selamat malam. Kepada yang baru datang ke channel saya ucapkan selamat datang. Tolonglah subscribe saya punya YouTube channel, bantu saya. Kalau kata korang mungkin dalam masa akan datang korang nak cari kereta, korang boleh tengok saya punya YouTube. Okay, so sebelum mulakan, saya kenalkan dulu diri saya. Saya Rahim SA Proton. Showroom saya berada di Seksyen 15 Shah Alam, Selangor. Okay, siapa yang berdekatan boleh PM saya. Kalau kata nak datang test drive, nak tengok kereta depan-depan. Kalau kata korang busy, mungkin siang korang busy, korang kerja 7 hari seminggu, okay, korang boleh PM saya. Kata nak test drive malam, jangan risau, saya memang ada kat showroom sampai pukul 1-2 pagi kat showroom. Kalau kata korang nak test drive malam, boleh, tak ada masalah. Okay, so saya SA Proton saja. Tapi kalau kata korang berminat dengan brand lain, Pro 2 ke Toyota ke Honda ke kan, korang boleh terus PM saya. Okay, saya boleh buat juga, tapi saya officially dekat Proton. Alright, so belum mulakan, saya nak bagi tahu dengan korang bulan ni punya rebate lah. Macam biasa setiap bulan saya akan buat video pasal rebate, sebab setiap bulan rebate kereta ni berbeza. Okey, tapi buat masa sekarang Proton sangat bagus. Semua model kereta Proton ada 1000 rebate. Ada rebate, minta maaf, ada 1000 rebate. Ada rebate semua model, X50 ke, S70 ke, X70 ke, Saga ke, Persona ke, ada 1000 rebate. Ada 1000 rebate pula dah. Ada rebate. Kenapa saya cakap 1000? Okey. Alright, sebelum mulakan saya tengok kereta depan dulu. Okay, ini Saga. Okay, saya cerita pasal 3 kereta terus. Saga, Persona, Iris. 3 beradik ni, 3 kereta yang kereta Proton, kereta kecil. Saga, Persona, Iris, kita ada rebate sebanyak 1000 pada bulan ini. Okay, 1000 pada bulan ni. Okay, so kalau korang nak rebate-nya lebih, okay, boleh, tak ada masalah. PM saya, bagi tahu dengan saya yang korang daripada YouTube. So untuk YouTube saja saya akan tambah extra rebate. Okay, Proton bagi 1000 rebate. Tapi kalau nak saya tambah extra rebate, korang PM saya, bagi tahu, Assalamualaikum, saya daripada YouTube. Nak tengok kereta ni, baru saya tahu yang awak daripada YouTube. Tapi kalau awak PM saya tak bagi tahu yang awak daripada YouTube, susahlah. Takut nanti saya ingat customer daripada tempat lain ke apa ke. Okay, tapi ini khas untuk customer YouTube saya. Saya nak bagi rebate lebih. Korang kena PM saya nanti, cakap saya daripada YouTube, tengok channel daripada YouTube. Okay, so Saga, Persona, Iris rebate sebanyak 1000. And then untuk Saga dengan Persona bulan ni kita ada free gift yang banyak lah. Okay, free gift dia adalah satu, macam biasa, siapa yang pernah beli kereta dengan saya dah tahu lah free gift apa. Free tinted, dashcam depan belakang, door visor. Tapi bulan ni kita ada special, iaitu smart leather seat. Kita panggil smart leather seat. Okay, macam contoh, kalau awak tengok ni Saga premium. Saga premium of course dia akan datang dengan seat fabric, tapi kita bagi korang percuma leather seat. Yang ni kita sarung saja, korang boleh cabut nak basuh ke apa ke. Okay, boleh tengok kat sini ni sarung je, sarung sahaja. Okay, untuk Saga dengan Persona saja kita ada percuma leather seat. Yang kereta yang lain semua saya akan gantikan dengan free gift yang lain. Alright, so korang boleh PM saya. Okay, habis untuk Saga dengan Persona. Saya memang dah buat short video je. Tak ada short video, kiranya saya nak sekejap je, tak nak panjang-panjang sangat, nanti korang bosan. Alright, untuk S70 ni kita ada beza sikit. Okay, S70 kan ada 4 spek. Ada executive, premium dengan executive, premium, flagship dengan flagship X. So ada 4. Okay, untuk yang executive rebate 4000. Okay, rebate 4000. Untuk yang premium, flagship dengan flagship X rebate 6000 untuk bulan ini. Siapa yang nak extra rebate, macam saya cakap tadi, terus PM saya daripada YouTube, saya akan bagi korang extra rebate untuk korang. Alright, saya akan tambah daripada commission saya sendiri. Rebate semua yang saya cakap ni valid bulan ni saja. Sekarang bulan 6. Okay, sampai hujung bulan 6 saja. Okay, video ni saya akan keluarkan awal. Siapa yang masih berminat, sempat lagi, boleh terus tekan link dekat bio. Okay,
Untuk S70 masih cakap, eksekutif rebate 4,000, yang lain semua rebate 6,000. Kalau nak extra rebate boleh PM saya, tak ada masalah. Alright guys, untuk X50 pula, X50 ni salah satu kereta yang rebate tertinggi lah pada bulan ni. Okay, untuk X50 rebate pada bulan 6 ni 10,000 rebate. So sangat berbaloi. Kalau kata korang yang mana nak test, yang nak apply full loan, saya memang saja sangat jadikan rebate tu sebagai down payment korang. Sebab 10,000 rebate untuk X50 ni almost nak cover 10% dia punya down payment. Kalau korang ada budget nak letak down payment lagi, contoh kalau korang nak letak down payment 10,000 campur dengan rebate 10,000, so jadi 20,000 korang punya down payment. So bulanan korang dapat lagi rendah untuk 9 tahun ke 7 tahun ke, tengok berapa tahun korang nak buat loan. Okay, so untuk F50 rebate 10,000 macam biasa. Untuk customer YouTube saya nak extra rebate boleh terus PM saya. Okay, PM saya, cakap saya daripada YouTube. Okay, insyaAllah saya akan bagi korang extra rebate. Alright, so untuk F50 semua spek F50 semua spek daripada standard sampailah yang paling high spek ni, flagship. Okay, rebate kita bagi 10,000 rebate. Okay, alright guys, stok semua jangan risau. Stok paling lewat lah, paling lambat dalam Proton 2 minggu paling lambat. Okay, macam F50 2 minggu. Kalau Saga Persona jangan risau, apa color, apa spek pun ready stock. Okay, ini untuk X50 macam biasa rebate 10,000. Right, kita pergi kepada belakang sana, X70. Okay, okay guys, untuk X70 pun sama juga macam X50, rebate 10,000. Okay, semua spek. Okay, daripada standard sampai lah yang paling high. Ya Allah, minta maaf angin. Daripada standard sampai lah yang kepada yang high spec sekali, rebate 10,000. Okay, macam biasa juga kalau korang nak extra rebate boleh PM saya, kata awak daripada YouTube, saya akan bagi korang extra rebate. Alamak. Okay. So okay, lagi satu kereta X90, tapi kita tak ada kat dalam ni, ada kereta kat luar X90. Okay, sementara korang anggap je lah ada X90 kat depan ni. Okay, untuk X90 kita ada rebate sebanyak 7,000 pada bulan ni. Macam biasa, kalau kata korang nak extra rebate untuk X90 ni, saya akan bagi banyak sikit. Jujur saya cakap, saya akan bagi banyak sikit. Sebab apa saya bagi banyak? Faham lah. Untuk X90 rebate 7,000 daripada Proton. Kalau korang berminat nak tahu dengan lebih detail, boleh terus isi beg biru. Boleh terus tekan link dekat bawah, link dekat bio, boleh PM saya. Ataupun kalau link tu tak function, korang tekan dia tak keluar, boleh terus ambil nombor saya, pun sama juga dekat bio, dekat link description bawah. Dah jadi YouTube kan. Okay, untuk X90 rebate 7,000. Kalau nak extra rebate boleh terus PM saya. Okay guys, itu sahaja daripada saya. Imas jangan cek saya siapa yang nak cari Proton Imas, saya tak jual Imas, minta maaf sangat-sangat. Okay, saya tunjuk muka sikit. Okay guys, terima kasih yang mana dah PM saya. Proton Imas ada je kat sini, tapi saya memang tak jual Imas. Okay, so terima kasih yang mana dah customer-customer daripada YouTube saya, yang mana dah subscribe, yang dah beli dengan saya memang ucapkan terima kasih banyak-banyak, percayakan saya. Okay, so kalau berminat boleh terus tekan link dekat bawah, ambil nombor saya. Okay, kita jumpa korang time deliver nanti. Okay, Assalamualaikum, bye bye.